Ini mungkin video automotif paling tinggi yang pernah direkodkan di Malaysia, iaitu sekarang ni kita berada di level 118 Merdeka 118 dan kita berada lebih 500 meter daripada aras laut. Kita sebenarnya naik untuk join Sky Race 2026 dan waktu kita naik kat sini, saya bukannya yang jenis fokus tengok tangga, tengok nombor, tak. Saya tengok phone, tiba-tiba kawan kita ada bagi satu info baru mengenai kereta yang akan datang dekat Malaysia ni, dan kereta tu saya rasa akan jadi kereta yang antara paling laris pada masa yang akan datang, iaitu Proton Emas 3. Sorry lah guys kalau bising sikit, tapi for the level 118, why not kan kalau kita buat video dekat sini, sebab kita pun baru dapat info ni tadi waktu naik tangga, which is Proton sekarang ni macam kita semua tahu, mereka sedang fokus untuk launching upcoming diorang punya Proton Saga Cross ataupun Proton AMA02 dan juga Proton S70 facelift. Proton sebenarnya mereka dah merancang untuk the next upcoming model selepas Saga Cross dan juga selepas Proton S70 facelift, iaitu Proton X90 facelift, Proton Saga AMA05, yang ni pun sebenarnya baru confirm jugalah, dan lagi satu adalah model Proton Emas 3. Wow, besarnya Maybank. So difahamkan nanti untuk model Proton Emas 3 tu, dia sebenarnya akan dibangunkan bersama-sama dengan Geely lah, which is ini adalah sebuah model kereta baharu dan bukannya model yang dah Geely launch pun. So sebagai rekod sebenarnya Geely dia ada satu crossover lah, which is crossover segment A yang telah pun launch di China dan juga Myanmar, iaitu Geely Geometry E. So Proton pun sebenarnya dia pernah bawa model tu untuk masuk test sebagai internal test unit dekat Malaysia tahun lepas. Kalau korang boleh nampak dekat gambar yang ini, model tu sebenarnya dah ada dekat Malaysia, cuma dia sebagai camouflage test unit je, dan Proton pun tak pernah bawa kereta tu atas jalan. So daripada segi dia punya design dia, memang kita boleh nampak dia quite rugged, dan kalau kita tengok dekat bahagian meter dia tu, nampak macam meter Proton Saga pun ada. Daripada segi dia punya power dia biasa-biasa je, iaitu 80 horsepower dan juga 130 Newton meter of torque, dan dia punya bateri dia pun tak besar mana, 39 kWh dan range dia 401 km NEDC. So kalau convert mungkin 350 km macam tu lah. So dia memang adalah sebuah segmen budget, dan anggaran harga untuk Geometry E tu pun sebenarnya dekat China dan Myanmar sana lebih kurang RM50,000 dia orang jual. Tapi sebaliknya untuk Proton Emas 3 ni, dia tak akan pakai base model Geometry E. Cumanya Proton dan Geely akan buat satu model baharu hanya untuk Emas 3 itu sahaja. Mungkin daripada segi spek dia maybe similar dengan Geely Geometry E, tapi dia adalah sebuah model kereta yang berbeza lah, okay? Dan untuk Proton Emas 3 ni pun sebenarnya Proton dia dah trademark dah nama tu dekat MyIPO. So memang confirm lah Proton akan launch kereta EV baru tak lama lagi. So kalau anggaran harga dia dalam 50 hingga 70 ribu, korang rasa korang nak beli tak kereta tu? Cuba komen kat bawah ini. Kita sekarang ni ada kat Merdeka 118. So inilah satu rekod dan pencapaian. So kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Bye bye. Assalamualaikum. Kadang kan bila saya tengok balik benda ni, Betul ke aku boleh panjat ni? Ya, 2845 step, 118 tingkat. Tengok, masuk kamera pun tak muat. Ni baru muat. Apa yang jadi, jadilah. Apa yang tak jadi,